Pasal apa ni pendalaman ni, gapo pengalaman hok rasa best dan menarik duduk di pendalaman Sabah ni masa masa 5 tahun. Kalau duduk tu, macam saya kata tadi, Mhm. dia kalau untuk adik-adik ni satu benda baru kita belajar kan, bagi semangat kan. Betul. Terlalu banyak saya belajar benda baru tak pernah saya buat. Okey. Yang pertamanya bila dalam hutan ni, orang kampung ajak kita ikut dah cari bagi hutan. Okey, maksudnya bagi Cari hotel bagi tu? makanan. Okey. Cari uso, hijau. Kita dengan Yelah kita di Semenanjung ke mana ada. Tak ada. Jaga-jagalah pendedah Orang itu. tentu sebab satu kelebihan untuk orang sana sebab dia duduk perlaman susah kan. Jadi itu satu dia punya sumber lah kan. Sumber makanan. Secara tak langsung kita pun Pandai. kita pun terlibat sama dia. Betul. Orang kampung dia Sportif lah. seperti dia nak ada aktiviti lah, dia nak ada tak nak ada gap tengok Nak ada cikgu. ukuah lah. Nak ada ukuah. Cikgu. Jadi Sebagai keluarga dah. kita ni tak ada persediaan apa-apa. Tak pernah terfikir dia. Dia ajak. Cikgu jom ikut aku. Kita cari lauk. Tengah malam lepas maghrib baru ajak. Kita tak ada Malam. Bukan hari. malam. Pertama kali tu pergi malam. Perlu juga dah kita. Betul lah. Macam-macam lah dia. Saya pun ajak. Pergi cari apa? Makanan lah buat lauk dia. Kancil ke apa dia. Saya tak ada kelengkapan ni, apa yang perlu Betul. Main sauk kasut orang, pinjam ni, pinjam 80 orang, ikutlah dia. Ya. Apa ni dapat bila tu? Ada. Sana banyak lah kan. Dekat kampung. Orang kampung sumber dia lah. Sumber dia. Itu salah satulah kita masuk hutan. Malam pergi pukul. Bayangkan cabarannya. Kita nak nolak pun payah juga kan dia. Orang kampung kan. Tubik lepas isya. Kelik ni pukul 5 pagi. Memang tak tidur. Sampai rumah mandi-mandi. Pergi sekolah. Masuk sekolah tu. Memang pengalaman saya terkejut. Gini punya masuk hutan. Memang hardcore. Tu salah satunya. Yang menarik.